dan salam sejahtera. Saya bersama Kasih melaporkan untuk TV PSS SK Tambun. Hari ini kami berada di padang sekolah sempena program latihan kebakaran bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Jom kita saksikan bagaimana latihan ini dijalankan. Assalamualaikum Tuan, boleh Tuan perkenalkan diri dan dari mana balai mana Tuan bertugas? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Pegawai Bomba Muhammad Asnawi Safar bin Azhar, bertugas di Balai Bomba dan Penyelamat Tambun. Boleh Tuan ceritakan sedikit tentang tujuan utama latihan kebakaran diadakan di sekolah ini? Okey, yang pertama sekali tujuan latihan kebakaran ni yang kita buat, tujuan utamanya adalah untuk mempertingkatkan kemahiran dan kita nak kita nak bagi semua murid dan cikgu tahu sekiranya berlaku kecemasan di sekolah ataupun berlaku kebakaran di sekolah, apakah tindakan murid dan apakah tindakan guru-guru. Okey, ke mana yang untuk kita pergi, kita nak berkumpul. Okey, sebab itu tujuan latihan diadakan adalah supaya semua murid tahu bila berlaku kecemasan, diorang dah tahu apa yang kita patut buat, masing-masing dah tahu. Okey. Apakah langkah-langkah penting yang perlu dilakukan sekiranya berlaku kebakaran? Okey, langkah-langkah yang boleh diambil pada peringkat sekolah adalah yang pertama sekali, sebagai seorang guru, perlu memastikan semua murid perlu keluar daripada bangunan sekiranya berlaku kecemasan. Apabila loceng dibunyikan, murid-murid semua perlu keluar dari bangunan. Guru-guru perlu memastikan semua murid-murid yang di dalam kelas-kelas beliau keluar daripada bangunan dan berkumpul di tempat yang sepatutnya dan membuat count head supaya tidak tercicir ataupun sekiranya bomba sampai, guru boleh bagi tahu kepada pihak bomba ada mangsa yang perlu diselamatkan. Okey. Akhir sekali, apakah pesanan Tuan Safwan kepada semua murid SK Tambun? Okey, pesanan saya kepada murid-murid SK Tambun, saya harap dengan tujuan latihan kebakaran yang diadakan, semua murid-murid dan guru-guru dapat mengambil pengajaran dan dapat sedikit ilmu berkaitan dengan kebakaran, walaupun sedikit kita dapat berkongsi kepada orang-orang lain. Okey. Terima kasih kepada kru SK Tambun. Okey, sama-sama. Terima kasih. Bagaimana perasaan anda selepas mengikut latihan kebakaran hari ini? Saya berasa sangat gembira dan seronok kerana dapat menyaksikan demonstrasi bomba memadam kebakaran. Terima kasih. Bagaimana perasaan anda selepas mengikut latihan kebakaran hari ini? Saya seronok dan teruja apabila dapat ilmu pengetahuan untuk menghadapi kebakaran di sekolah. Terima kasih. Sekian sahaja laporan daripada kami, wartawan Cilik TV PSS SK Tambun. Semoga program ini memberi manfaat dan meningkatkan kesedaran tentang keselamatan kebakaran. Jumpa lagi dalam liputan seterusnya. Cegah kebakaran, selamatkan nyawa.